Tahniah sebab anda dah pilih video ni untuk upgrade kewangan anda. Dalam video ni, saya akan ajarkan anda 5 langkah mudah cara untuk daftar akaun bersama Publigold. Saya Manajuan bin Osman, dealer aktif di bawah tim G100 Network, iaitu tim yang terbesar. Kalau tuan-puan berdaftar di bawah tim G100, tuan-puan dapat akses kepada ilmu-ilmu direct daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Yang pertama sekali, anda boleh pergi dekat description dan tengok link dekat situ. Kalau anda datang daripada WhatsApp saya, anda boleh klik link dekat bawah tu. Langkah yang kedua, anda boleh isikan details tersebut. Lepas dah isikan details, boleh tekan butang daftar dekat bawah tu. Settle tekan butang daftar dekat bawah tu, anda dah pun ada akaun Emas Gap. Langkah ketiga, boleh download apps Publigold. Kalau anda pengguna Android, boleh download dekat Google Play Store. Kalau anda pengguna Apple, anda boleh download dekat App Store. Lepas dah download, boleh isikan nombor IC tanpa ada dash untuk username dan juga password. Ini adalah bagi kali pertama saja. Nanti lepas dah buat belian yang pertama, kita akan dibekalkan dengan username serta kita kena buat password yang baru. So that tak ada siapa yang boleh akses akaun Emas Gap kita. Once dah masuk, anda boleh buat belian ataupun aktifkan akaun dengan minima RM100. Katakan anda nak menabung terus RM500 ataupun RM600 mengikut bajet anda, boleh saja masukkan dalam amount tersebut. Nanti dekat bawah tu dia akan tulis berapa gram yang anda akan dapat. Lepas dah buat belian, tahniah, anda dah pun menjadi salah seorang customer Publigold yang sah. Kalau anda berdaftar di bawah tim G100, anda dapat satu advantage daripada penyimpan-penyimpan emas yang lain. Berada di bawah tim G100 Network adalah satu advantage dan juga satu rahmat sebab kita dapat akses kepada ilmu-ilmu, khazanah-khazanah ilmu daripada guru saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Lepas dah buat langkah ni, insya-Allah saya akan kontak anda dan bantu anda untuk buat langkah-langkah seterusnya. Saya sendiri yang akan PM anda secara personal. Itu saja untuk video kali ini. Boleh subscribe dan juga tekan notification untuk dapat lebih banyak ilmu-ilmu dan juga video-video yang saya akan keluarkan.